Nah, hujung situ sampai. Alright, last one. Let's go. Selamat Hari Raya. Settle all decoration yang ayah suruh. Alhamdulillah. Tapi ayah agak-agak ada benda tak lagi nak suruh kita? Iyalah, ayah tinggal satu file lah, Angah. Ni, all the list yang kita kena buat. Banyak. Tiap-tiap raya, ayah minta kita decorate all out tau. Sebab asyik-asyik apa? Nak rumah paling gempak time raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik pun. Alah. Ya Allah, banyak betul kuih. Kuih koci, kuih jongkong, seri muka, seri wainu jais, kuih kaswi, kole-kole, lato-lato pun ayah beli. Apa ni ya? Itu bukan kuih raya ya. Dah cakap dah. Biar lagu raya tu yang orang cakap. Kuih koci, kuih yang sangat. Mana ada kuih koci, kuih raya? Tu lagu. Kita nak kuih, nak kasih kita tamu. Oh, iya ke? Tak apa. Adik, kita patah balik kilang, kita beli. Kau jangan melawan. Kau tak nak bawa syurga Jalan. Aduh, ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni entah betul ke tak? Bawa kuih raya. Betul. Dah tunjuk adik. Ni. Tak apa. Dia dah nak masuk buka ni. Kita jangan susun ni. Besok-besok kita boleh susun. Okey? Tapi lepas buka nanti, kita pergi last tarawih dekat Masjid Astaghfirullah. Astagfirullah. Masjid Istighfar. Buka. Buka pula. Puasa. Ni baru betul. Ni baru betul. Yang kuih yang salah tadi, hidang untuk buka nanti. Bukan kuih je. Bersyukur. Ramai lagi budak-budak yang tak makan kat luar negeri tu. Maroko. Love letter. Semua bangun! Alor, anak, kusu! Kenapa ya? Ni. Kenapa kuih dalam botol ni tinggal setengah? Siapa makan? Semua beratur. Buka mulut. Buka mulut. Bau tayar terbakar. Berpuluh tahun kau tak usuk gigi Ini kalau aku muntah boleh jadi non-stop, kau tahu tak? Sekarang korang nak mengaku ke tak nak mengaku? Siapa yang makan? Nak mengaku ke tidak? Okay, fine. I'll fine you. Cancel raya. What? Ayah ni, sejak ibu tak ada, asyik sensitif je. Asyik nak cancel ni lah, cancel tu lah. Kita cancel Hari Raya Haji. Kita cancel National Day. Kita cancel Donald. Dak. Bang aku je lah. Hadi tak makan lah. Kau je tahu seorang ada history puasa yoyo. Puasa yoyo tu semua zaman dulu. Mana lagi? Alah, nak pergi beli air. Ngah kau ikut aku. Tu, kau pergi tolong ayah cancel raya ni. Cik. Biarkan kuih tu kat situ. Jadi pengajaran untuk korang semua. Biasalah, selalu every time adik bongsu yang kena sacrifice for the family. Ayah, actually adik yang makan kuih tu. Ya Allah, Dik. Kenapa adik makan? Nampak sedap lah. Habis adik tak tahan nafsu. Adik, bulan puasa ni kan untuk kita belajar mengawal nafsu. Adik tu dah lah calories deficit. Pergi gym, makan kuih. Okey, oleh kerana adik buat silap dan makan kuih, adik takkan dapat duit raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Long, Angah. Pasang dekor balik. Kita sambung balik raya. Raya tak cancel. Adik engkau tadi, dah mengaku. Tengok tu. Bukan nak cek dulu botol tu dulu.
Ya Allah ya, kenapa tak check masa beli hari tu? Adik, adik makan ke tak ni? Tak lah. Habis ayah nak cancel raya. Sikit-sikit nak cancel tu, nak cancel ni lah. Enggak, ayah ni sensitif sangat. Sorry lah, sejak ibu kau meninggal tu. Dah. Ayah jangan nak baca alasan yang sama je every time. Jom. Kita dekor balik mula. Mai. Abang ni ambil ni Okay. nanti nak kena lap tau dengan kain sikit. Boleh. Kalau tidak nanti dia berabur kat sini. Alright. Ada. Ambil kain dia kalau nanti. Okey. Kat dapur tengok. Ayah sebenarnya nak minta maaf dengan korang sebab selama ni ayah memang banyak sensitif. Ayah sensitif ni bukan apa. Sebab ayah teringat arwah mak korang. Selari daripada tu ayah nak korang faham juga kenapa ayah bila sorang-sorang tengok handphone gambar Angelina Jolie, ayah akan rasa terubat rindu ayah kepada mak korang. Sebab korang tahu kan, ayah memang tak boleh ya. Apa ya, sebab tu Along dah cakap. Pergi betul-betul terapi. Pergi heal lah betul-betul lah yang sakit ni. Kan ayah tak nak pergi Long. Ayah memang nak pergi. Ya, nak pergi terapi untuk heal ayah penyakit ni. Tapi kan ayah tak faham lah. Bila pergi tempat tu, nurse 2-3 orang kalau ayah masuk melangkah ke tempat tu, diorang tengok ayah macam tak kelip-kelip tau. Tapi ayah tak maulah kan sampai jatuh fitnah. Orang ingat apa pula. Ayah ni duda. Doa awal lah. Kita nak pergi istighfar. Subuh orang dah camping kat masjid. Memang kita nak pergi istighfar pun untuk solat raya besok. Tapi sekarang ni ayah nak cakap dengan korang. Pasal korang, bukan pasal kita pergi solat ke apa. Pasal korang adik-beradik. Korang jangan gaduh-gaduh. Cuba bayangkan. Bila ayah dah tak... Korang yang tak ada